tahun lepas Macbook dah keluarkan kasut Turbo Pro version yang kedua. Mostly semua tu colour cerah. Kali ni Macbook keluarkan colour gelap, colour navy. Memang nampak smart and eksklusif. Okay gangs, Mi nak cerita teknologi yang ada dekat kasut ni. Yang pertama, dia ada span yang tahan ya gang. Nampak ni, warna biru gelap ni. Kat sini dia gunakan colour navy, ini colour biru, dan dia punya TPU ni colour hijau ataupun highlight green. And then dia punya belakang ni ada colour silver shiny macam tu. Kat depan ni ada logo Macbook colour hijau. Kat belakang ni ada tulisan nama kasut ni sendiri, Turbo Pro colour biru. Tapak dia pula gunakan colour biru juga guys. Kasut ni juga ada teknologi carbon plate. Macam biasa carbon plate function dia tak nak bagi korang terplay out. So bila main bergerak tu, dia tak ada terplay out macam ni geng. Dia cover korang punya kaki tu. Kat sini dia ada power cushion guys. So power cushion ni dia punya function, dia nak absorb impact korang masa korang lompat, masa korang bergerak kiri kanan, side to side jump smash. Function dia nak absorb korang punya hentakan tu. Kalau korang tengok dalam kasut ni, korang nampak tak? Dia ada macam tali tau. Dia nak bagi korang punya depan ni tak bergerak kiri kanan. And then dia punya insole ni agak menyelesaikan geng. Untuk korang yang cari kasut badminton harga bajet, Mi memang suggestkan korang untuk dapatkan kasut terbaru pada Macbook ni, Macbook Turbo Pro version 2. Teknologi dia dah padu, harga dia pun memang bajet.